Assalamualaikum, welcome back to High Slim Channel. Welcome, selamat datang for those yang baru tonton channel ni. Aku ucapkan selamat datang. Channel ni memaparkan gameplay short horror tau. So banyak game-game yang dia bukan horror je, dia macam game-game yang disturbing kan, nampak macam tak senang duduk, tak senang tengok. Okay, tapi kita paparkan dengan kita paparkan dalam masa jangka pendek. Okay, so don't worry, kita family friendly for those yang ada kawan boleh ajak tonton channel ni. Alright, so game yang kita akan main pada kali ini adalah game yang bertajuk The Other Side. Okay, game by Mike Klub Nikah. Pandai-pandai aku sebut Klub Nikah ke Klub Nikah. Music by Jabu. Okay, game ni macam biasalah aku dapat daripada itch.io. Okay, so should be dalam 15 ke 20 minit lah game ni. Alright, but before that guys, apa nama dia, berita yang agak duka cita. Okay, salah seorang supporter aku, alright, yang selalu tinggalkan komen dekat YouTube channel, Khamis pagi, beliau telah kehilangan seorang ayah. Alright, so ini kat bawah ni dia punya channel. Okay, Edu channel, ada punya account, right, @Azam Takif. Bro, thanks for be my greatest support. Alright, kau lah banyak komen and be strong bro. Alright, kehilangan seorang yang kita sayang ni bukan benda yang ringan and aku appreciate kau support aku. Thank you so much. Okay, for those yang tengok channel ni, okay, aku harap korang Muslim kita sedekahkanlah Al-Fatihah kepada dia, kepada arwah ayah kawan kita Azam Takif. Right bro, be strong. I love you bro. Be strong, okay, alright, so this game is for you. Okay, aku dedicate-kan game di other side ni untuk my brother, okay, Azam Takif. Right, so without further ado, jom kita mulakan. Alright, game ni game seram ni, aku jadikan benda ni jadi game sedih pula kan. Okay, so jom press space to start. Let's go. Oi, kuatnya. Crowd together. They also know what was about when they were missing the next day. They keep people in the middle box, but they forgot one person. I saw it already. It's time to leave. Oh, ini apa? Macam bunker je. Ini apa? Bond. Ni apa ni? Bond ni bond ku. Ni ke? Bond ku. Ni Hu kan? Ni Ho. Ada bulat tu jadi Bo. And ku. Bond ke? Entahlah, tak tahu. Alright, gelap lah. Gelap. Interact, left click E, dot item queue option.
Escape activity. I need to start drilling is here to get start. Weh, ni game drilling lagi ke macam gitu? Alih-alih kena scam. I should use the computer. Set drill into casing for diagnosis. Ni ke? Okay. Wait, insert drill. Okay, iyalah aku nak angkat ni. Oh, ni kah? Buat apa ni? Ni ke? Eh? Okey. Cerita dia kat sini tak ada arahan lagi lah. Alamak. Sekejap aku tak interact. Ni set ni bateri. Oh pula. Bateri ni ke? Okay. Oh, alright. Oh, kuat pula suara aku. Okay. Oh. Okay. Ni apa? Press any. Okay, tu. Oh, alright. Jom kita diagnosis. Vault secure, oil level. Okay, any key to continue. Laundry lah tu. Sorry guys tau, kalau muzik dia terlalu kuat, aku pun tak boleh nak imbangkan bunyi suara aku and bunyi game ni. Pula apa benda tu. Okay. Drilling enable to start, all error must be fixed. Drill bit function. Lepas tu aku buat apa ni? Okay. Ada benda kena baiki ke? Okay, bateri. Ayuh. Ya. Oi, aku jadi mekanik lah hari ni. Ikut. Oh. Kan, aku rasa ni patah ni. Oh, kena buka kot. Kat ni main. Okay, tak balik. Kejap. Ni bukan. Okay. Ni kot. Duduk sini kan. Ni. Kenapa tak boleh cucuk weh? Tak faham aku. Oh guys, dia tak ada arahan tu nak buat macam mana apa semua. Oh, ni kot.
Okay. Kena ketakkan, aku lupa. Okay, lepas tu kita angkat ni. Kita masuk betul. Lepas tu aku rasa kat letak. Lepas tu okey. Power system pressure into will automatically stop when the error is spot in the darkness. Okay. Aku pun sebenarnya tak tahu ini genre apa. Aku main download dia. Dia rasa macam apa lah, macam kita dalam bunker. Rosak lagi ke? Aduh, battery charge pula. Okay. Apa yang ni kena lock dulu. Kita angkat ni. Yes. Tekan. Dengar muzik dia macam muzik seram tu. Tapi benda ni kena settlekan benda ni je pun. Kan? Okay. Lama lagi. Okay ke dia punya view? Nampak sikit tak? Ni nampak macam normal sikit kan? Okay, beres. Pasang balik. Buka. Okay. Masukkan. Okay. Okay. Ni minyak pula habis. So bro Azam Takif, I hope you watch this man. Jatuh lagi. Jatuh dah, apa stop lagi benda. Oil level, coolant level. Ini dah macam kereta dah ni. Okay. Kuasa ni kot. Yang ni pula. Okay. Okay. Biru. Tuh. Apa benda ni? Tengah ni ada benda yang tak ada. Bingung kan? Aku dah macam apa fobia agak dengan mesin gerudi ni. Sebabnya kan hari tu kan kita main game gerudi. Lepas tu ni kena betulkan gerudi. Cuma yang ni gerudi kecil lah. Alright. So buka. Tak balik. Let's go. Okay. Tak disambung So I hope brother Azam Takif watch this, okay, with lots of love. Okay, nak boleh ke habis satu ni? Lama lah. Sikit saja lagi. Come on. Jadi layer 1/2. Ada layer. A layer will active shelter security measure. There is no coming back.
Apa ni? Oi. And oh, security rush. Apa tu nak apa? Aku nak apa? Apa tu? Pilih ya. Seram. Ish. Muzik tak relax lah. Kenapa tu? Pula. Apa ni? Baby function off. Apa ni? Battery charge. Okey, kalau tadi battery juga ni nampak ada luka. Oh, seram lah. Panik. Cepatlah bateri. Okey. 4 minit lagi. Cepatlah. Aku rasa bukan masalah ni. Ada masalah lain lagi. Sekejap lagi. Alah, bateri. Memang nak set sepatu sikit. Sudah. Okey, betul. Dah, tak. Cepat. Oil level, coolant. Okay. Ni dah buat suka dulu ni. Sebab ni macam apa macam ni. Bukan masa ni. Masa juga. Okay. Ya, aku tak nampak pun apa. Cepatlah. Okay. Okay, let's go. No. Oi. Game yang tidak tenang. 2 minit lagi je, ambil kau banyak. Nanyalah. Betul ya. Ya, bateri. Serius, aku tak rasa sempat ni. Semua benda lah rusak yang ni. Bukan.
Ampun. Dah 9 minit weh. Tak sempat ke kasi tak sempat. Cepat 9 minit. Oi. 9 minit macam mana? 9 minit. Oh, 9 minit dia. Pokok ni sebatang kat sini. Okey. Nak pergi mana? Dah lah tak boleh lari. Apa benda tu? Ada macam note. This place isn't what it. The rest of the note is unintelligible. Oh. Okay. Pula apa tu? Wih, ada rasa. Apa? Sedang. Ampun. Okay guys, alright. Aku rasa cerita ni diikut macam cerita Maze Runner kan. Macam Maze Runner. Keluar daripada maze tu ada macam-macam raksasa lah apa semua. Okay, aku satu je yang aku nak komen serius. Gameplay okay, cuma arahan tu, instruction. Okay, instruction tu aku rasa should be lebih jelas kot. Sebab awal-awal tutorial kita tadi sebelum yang 5 minit tu pun macam tercari kan nak buat apa semua. Tapi overall okay, grafik okay pada aku kan. And aku tak sangka dia tak boleh lari punya. Jalan je. Kau tahu ada ni abang sotong depan tu. Okay, so itu je. Okay, itulah untuk game di other side. Okay, yang korang nak try boleh try dekat itch.io, free je, right? So thanks for watching and thanks for your support. Thank you so much. Okay, doakan aku supaya cepat sembuh, supaya sihat sentiasa and boleh upload banyak lagi game kat YouTube. Okay, so I Slim undur diri. Jumpa lagi. Bye. Peace. Yo.